Nang Jenjarum ni ada satu pot sarapan dekornya macam dalam rumah kampung yang korang kena cuba. Setahun yang lalu, kopi dia agak ceroy tau. Sekarang ni ikilah dia warung kopi Cempaka Nang Jenjarum. Dekat sini boleh kunyah kopi brew dari pagi sampai ke malam tau. Tapi ada waktu dia, boleh tengok pada video. Okay, setahun yang lepas Ena mampir kat sini, Ena rasa kopi tu biasa sangat tau. Tapi kali ni Ena datang, sedap. Rasa dia memang berlemak, berat tau. Selain kopi, panganan berat pun ada. Yang paling orang mencari kat sini, nasi lemak Cempaka atau nama lainnya nasi lemak ayam berempah. Nasi dia tak adalah strong sangat dia punya rasa lemak dia tu, tapi sedap dia sebab dia lembut je. Bila dia makan sekali dengan ayam berempah dia, sambal, dia balance tau rasa dia tu. Lepas tu dia punya sambal jenis yang sambal hancur, tak manis. Itu yang nak suka. Tapi kalau korang nak add on lauk yang lain macam sambal sotong ke, atau paru belado ke, atau rendang kerang ke pun boleh. Okey, yang Yazid kunyah ni pula laksa ibu. Kuah laksa dia jenis warna merah sikit. Rasa tu memang pedas, tapi dia balancekan dengan ada rasa nenas tau. Kalau nak sarapan yang ringan-ringan, bakwan dan lempeng sambal kuah hijau ni pun ada. Yang bakwan tu korang boleh tukar dengan kuah kacang. Ena je lupa nak request. Lempeng sambal hijau diorang ni ramai cakap sedap. Yes, memang sedap sebab sambal hijau dia Yazid kata lulus. Serius, wang Banting atau wang Jarong yang belum kunyah kat sini, yuk cuba. Memang marem weh.